Ada orang bila ditimpa masalah, dia akan cari hiburan macam pergi disko, ambil dadah, minum arak. Tapi apa yang Islam ajar bila kita ditimpa masalah? Dalam buku Surat Cinta dari Tuhan, ada tunjuk satu ayat dalam Al-Quran ni yang bagi tahu kita apa kita nak buat kalau kita ditimpa masalah. Okay, Surah Al-Baqarah ayat 153. Kita tengok maksud dia. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar. Kemudian yang bestnya buku ni, dia terangkan apa maksud ayat tadi tu. Dia bagi tahu apa yang kita boleh tadabbur daripada ayat ni. Okey, jom kita tengok penerangan ayat ni dalam buku ni. Ini penerangannya. Carilah bantuan Allah dengan sabar dan solat. Terkadang, bila kita ada masalah, manusialah yang pertama yang kita cari. Ada juga orang yang bila sedang bermasalah, dia mencari hiburan untuk tenangkan diri. Ada yang menjadikan rokok, dadah, arak, zina, movie, porno, lagu lara, disko atau media sosial untuk lari dari masalah. Sedangkan, masalah tak akan selesai dengan maksiat. Bahkan, maksiatlah punca masalah akan bertambah. Bila ada masalah, orang yang beriman akan cari Allah sebelum apa-apa. Mereka akan menjadikan sabar dan solat sebagai sandaran dan peneman mereka. Bila ada masalah, tunaikanlah solat. Mintalah pada Allah. Pasti Allah akan buka jalan keluar bagi masalah-masalah tersebut. Sekarang faham tak? Kalau kita baca terjemahan dari Al-Quran saja, kita kurang faham apa yang dimaksudkan dengan mintalah bantuan dengan sabar dan solat. Kita kurang faham. Tapi buku ni ada menjelaskan tadi apa yang dimaksudkan dengan mintalah bantuan daripada Allah dengan sabar dan solat. Buku ni bagus sebab dia bantu kita untuk faham Al-Quran. Buku ni tebal sebab dia sinopsis dari juzuk 1 sampai juzuk 30. Jadi siapa yang tercari-cari nak faham Quran macam mana, belilah buku ni. Dia boleh dapatkan kat beg kuning. Surat Cinta dari Tuhan, sinopsis tadabbur 30 juzuk Al-Quran.